Stadium Nasional tiba-tiba sunyi seketika. Ramadan Saifullah berdiri di depan bola dengan harapan jutaan penyokong Kuching City di bahunya. Jika gol terhasil, final mungkin berubah sepenuhnya. Namun apa yang berlaku selepas itu bukan sahaja mengejutkan penyokong, malah membuatkan Aidil Syarin tampil bersuara yang mengejutkan ramai penyokong. Final Piala Malaysia 2025-2026 bukan sekadar menyaksikan Johor Darul Ta'zim (JDT) menambah satu lagi trofi ke dalam kabinet kejuaraan mereka, malah turut menghadirkan pelbagai emosi buat kedua-dua pasukan yang berjuang habis-habisan di pentas paling berprestij bola sepak Malaysia itu. Di sebalik kejayaan Harimau Selatan menjulang trofi buat kali ke-6, tumpuan turut terarah kepada reaksi penuh profesional jurulatih Kuching City FC, Aidil Syarin Sahak yang enggan menyalahkan pemain mudanya, Ramadan Saifullah Usman selepas kegagalan menyempurnakan sepakan penalti penting. Perlawanan akhir yang berlangsung di TM Stadium Nasional itu berlangsung dalam suasana cukup hangat, dengan kehadiran puluhan ribu penyokong dari Johor dan Sarawak yang membanjiri stadium sejak awal petang lagi. Sorakan tanpa henti daripada kedua-dua kem penyokong, menjadikan final kali ini antara yang paling meriah dalam beberapa musim terakhir. JDT turun sebagai pasukan pilihan berdasarkan pengalaman luas mereka di pentas final, serta reputasi sebagai kuasa besar bola sepak Malaysia. Namun Kuching City hadir dengan semangat luar biasa, selepas musim cemerlang yang menyaksikan mereka muncul antara pencabar utama Liga Super, dan berjaya mara sehingga ke final Piala Malaysia. Sejak whistle permulaan ditiupkan, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi agresif dan penuh intensiti. JDT cuba menguasai permainan menerusi hantaran pantas dan tekanan tinggi, manakala Kuching City lebih banyak mengatur serangan balas berbahaya, yang beberapa kali hampir mengejutkan benteng pertahanan Harimau Selatan. Pada separuh masa pertama, JDT berjaya memecah kebuntuan hasil jaringan Marcos Guilhem. Gol tersebut menaikkan keyakinan skuad kendalian Hector Bidoglio yang terus menggandakan tekanan ke atas Kuching City. Walaupun ketinggalan, pasukan The Cats tidak mudah menyerah kalah dan terus mencari ruang untuk bangkit. Detik paling penting perlawanan hadir pada minit ke-64, apabila Kuching City dihadiahkan sepakan penalti selepas pengadil mendapati berlaku kekasaran di dalam kotak penalti JDT. Seluruh stadium seakan terhenti seketika ketika Ramadan Saifullah melangkah untuk mengambil sepakan tersebut. Pemain muda itu memikul harapan besar penyokong Kuching City untuk menghidupkan peluang pasukan mereka dalam final berkenaan. Namun sepakan yang diambil gagal menemui sasaran dan peluang terbaik Kuching City untuk menyamakan kedudukan akhirnya lebur begitu sahaja. Kegagalan penalti itu nyata memberi tamparan emosi kepada pemain Kuching City. JDT yang terkenal dengan kemampuan menghukum kesilapan lawan segera mengambil kesempatan tersebut untuk mengawal semula permainan sebelum Arif Aiman Hanafi memastikan kemenangan menerusi gol kedua. Selepas tamat perlawanan, ramai pihak mula memperkatakan tentang kegagalan Ramadan menyempurnakan penalti berkenaan. Namun Aidil Syarin tampil mempertahankan pemainnya dengan penuh tenang dan profesional. Menurut Aidil, beliau langsung tidak mahu meletakkan kesalahan di bahu pemain muda itu kerana dalam bola sepak, kegagalan penalti adalah perkara biasa yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja termasuk pemain bertaraf dunia. Saya tidak mahu menyalahkan Ramadan kerana peluang penalti sentiasa sama rata. Pemain yang bagus dan bertaraf dunia juga pernah terlepas penalti, jelas Aidil kepada media selepas perlawanan. Jurulatih berasal dari Singapura itu turut mengakui bahawa jika penalti tersebut berjaya disempurnakan, momentum permainan mungkin berubah sepenuhnya memihak kepada Kuching City. Tetapi jika kami menjaringkan gol ketika itu, saya percaya perlawanan akan menjadi sangat berbeza. Momentum sedang memihak kepada kami dan kami mendapat peluang terbaik untuk kembali dalam permainan, katanya lagi. Aidil turut menjelaskan bahawa menentang pasukan sehebat JDT memerlukan setiap peluang digunakan sebaik mungkin kerana lawan memiliki kualiti tinggi untuk menghukum sebarang kesilapan. Apabila anda menentang pasukan seperti JDT dan gagal mengambil peluang, mereka akan menghukum anda.
Pemain saya juga manusia dan sudah tentu mereka kecewa selepas penalti itu gagal, tambahnya. Walaupun kecewa tewas di final, Aidil tetap berbangga dengan pencapaian pasukannya sepanjang musim ini. Kuching City dianggap antara pasukan paling konsisten musim 2025-2026 dan berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila muncul naib juara Liga Super selain Mara ke final Piala Malaysia. Aidil juga percaya pengalaman pahit di pentas final bakal membantu Ramadan berkembang menjadi pemain lebih matang pada masa depan. Jangan lupa beliau masih muda. Kesilapan seperti ini adalah sebahagian daripada proses pembelajaran dalam bola sepak. Saya yakin dia akan menjadi lebih kuat selepas ini, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa Ramadan telah memberikan komitmen penuh sepanjang musim dan kekal sebagai antara pemain penting dalam skuad Kuching City. Di sebalik kekecewaan kem Kuching City, suasana kemenangan jelas dirasai dalam kem JDT yang sekali lagi membuktikan dominasi mereka dalam bola sepak tempatan. Trofi Piala Malaysia yang dimenangi kali ini menambah lagi koleksi kejayaan Harimau Selatan selepas terus menguasai saingan domestik. Kejayaan tersebut turut diraikan penuh rasa syukur oleh pemilik kelab JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor. Baginda memuat naik kenyataan di media sosial sebaik tamat perlawanan dan kata-kata tersebut segera mendapat perhatian penyokong bola sepak Malaysia. Allah Maha Besar, Allah yang menentukan segala rezeki. Final berkualiti tinggi, tiada politik, tiada kebencian, hanya semangat dan cinta terhadap bola sepak. Tahniah JDT dan terima kasih Kuching City. Alhamdulillah, titah baginda. Kenyataan itu dipuji ramai pihak kerana menggambarkan semangat sebenar bola sepak yang menyatukan penyokong tanpa unsur permusuhan atau kebencian. Final kali ini juga dianggap berjaya dari sudut suasana penyokong apabila kedua-dua kem mempamerkan sokongan penuh bersemangat tetapi tetap menjaga keharmonian sepanjang perlawanan berlangsung. Di atas padang, JDT sekali lagi membuktikan pengalaman dan kualiti mereka menjadi pemisah utama. Marcos Guilhem dan Arif Aiman Hanapi muncul watak penting dengan jaringan masing-masing, manakala benteng pertahanan Harimau Selatan berjaya mengekang kebangkitan Kuching City pada saat-saat genting. Bagi Kuching City pula, walaupun gagal menjulang trofi, pencapaian mereka musim ini tetap luar biasa. Dari sebuah pasukan yang sebelum ini tidak dianggap pencabar utama, mereka kini berjaya muncul antara kuasa baru bola sepak Malaysia. Kejayaan layak ke Liga Juara-Juara AFC 2, ACL 2, musim hadapan juga menjadi bukti perkembangan besar pasukan dari Borneo itu. Ramai pemerhati percaya, Kuching City mampu terus memberi cabaran hebat kepada pasukan elit Liga Super jika mengekalkan momentum positif mereka. Final Piala Malaysia 2025-2026 akhirnya bukan sahaja dikenang kerana kemenangan JDT, tetapi juga kerana semangat juang Kuching City dan sikap profesional Aidil Syarin yang mempertahankan pemain mudanya ketika berdepan detik paling sukar dalam karier bola sepak.